Okay guys, saya langsung tak sangka boleh have fun macam ni dekat restoran hari ni. Luna dekat Berjaya Times Square baru je lancarkan Some Challenge dan korang betul-betul boleh menang voucher dan makanan percuma. Tapi sebelum tu, jom cerita pasal makanan dulu. Kita mula dengan menu baru mereka, Creamy Clam Chowder. Sangat rich, panas, comforting, macam pelukan dalam mangkuk. Lepas tu, BBQ corn rib dengan gula Melaka, manis, smoky, rasa macam street snack tapi upgrade level. Dan of course, menu favourite mereka, quarter chicken plus grilled lamb shoulder, salted egg squid ring, spicy fried mushroom dan buttermilk percik beef pasta. Semua makanan di sini halal friendly tau. Lepas tu masuklah part yang paling chaos, Some Challenge. Ini korang versus kru Luna depan banner challenge tu. Kalau menang, korang boleh dapat hingga RM30 voucher, clam chowder percuma dan 2 keychain. Serius weh, hadiah betul-betul dapat cuma sebab main game. Dan bila dah ada dekat Berjaya Times Square, korang wajib lalu theme park tu untuk ambil vibe sikit. So kalau korang nak makanan sedap, fun gila dan hadiah percuma, datang ke Luna Berjaya Times Square, join Some Challenge dan tengok berapa banyak round korang boleh menang.